Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari yang ke 3 berpuasa. Hari ni saudara ni nak bawa kami pergi jalan-jalan, nak pergi tengok tempat-tempat peranginan, tempat pelancongan. So kami follow lah, tengok tempat mana yang orang bawa. Naik train yang sama hari tu, nak pergi ke area town. So kalau ada ferry saya mungkin naik ferry. Hari tu kita tengok ya, mungkin pergi dekat Opera House. So InsyaAllah saya share tengok apa ni perjalanan. Okay, hari ni macam biasa, laluan dia kalau nak pergi ke Opera House, ikut Circular Quay. So kami akan naik train ke Circular Quay macam hari tu. Dia cadang tu nak pergi naik ferry dekat Opera House tu. Hari tu kami lalu je tengok. Kali ni student ni ajak pergi naik ferry kat sana untuk tengok pemandangan kat sana. Balik tu diorang plan nak pergi shopping sikit. Sekarang pukul 1.40 tengah hari. Panas tu panas, tapi taklah menyengat panas dia tu. Sekarang kita ada dekat Circular Quay untuk naik ferry lalu ke laut. Lagi. Yang mana? Ikut dia orang kita tak ada masalah. Sydney Ferries, around Sydney Harbour. Ini JT dia. Oi, besar kot ferry dia.
alert kat sini dengan aktiviti apa buat kat sini. Ada juga yang naik boat untuk pusing-pusing dalam tu, naik speedboat yang ada stand semua tu ada kat sini. So tadi saya duduk di atas, ni saya duduk di bawah. Oh, dekat tepi ni meriah lagi ya. Okey, dah pun sampai. Inilah dia ferry yang kami naik tadi, Ocean Adventurer. Kami naik tadi macam speedboat lah juga. So kat sini banyak restoran makan dekat jetty. So dalam ni katanya ada gerai shopping. Tak shopping pun, just nak tengok sebenarnya. Meriah sia ni, hujung minggu. Penuh bukan keluar mai kat sini. Yang tuan ferry tadi pun ramai lah tadi. Sekarang ada di Manly Beach. Oi, meriah hari ni. So nak pergi ke tepi pantai ya. Kat sini ni ada banyak shop lot. Naik bicycle pun ramai. Tak, bicycle macam superbike lah. Ha, bicycle tu, oi. Layan lah bicycle tu Okay, dekat sini ada macam pasar. Macam kalau tempat kita ni pasar karat lah. Tapi diorang ni kat sini hari Minggu ada jual barang-barang macam ni. Ada beg, baju, cendah hati. Ni sunglass pun ada juga. Harga pun not bad. Ni barang-barang bakui. Dia ada spek yang boleh pakai. Kita try tengok lagi ada yang menarik. Kalau boleh sambak, kita sambak. Penuh lah. Okey, sekarang di Manly Beach. Oi, penuh. Dekat berjemur dan mandi kat sini. Tak ada, dia belum ni tak ada. Dia sejak mana? Ya. Ayat-ayat sini dia.
dia buat mana? Ini area hotel stay. Dah pandang mana pun tadi. Dia pula kat pantai kan? Kadang-kadang. Bulan lebih dah. Dah boleh lah. Sebulan lebih gaji berapa? Dekat 10,000 lah. Lepas dah bayar sekali. Lepas dah bayar. Ada buat Boleh dapat. Gaji sini kalau ikut dua berapa dapat? Try saya orang. So kalau sebulan kerja ada dapat dalam 2,000. Saya try buat full lah kan. 3,000 dulu dapat. Dia bawa mau pergi lepas. So kalau 3,000 dulu dah darat dengan 3 9,000 lah. feri. Tadi pergi ke Manly Beach. Sekarang kita balik ke sini. So, sekali kita akan sambung lagi perjalanan. Kita pergi ke kawanan shopping bagus. So, sekali kita tengok mana pula saya boleh kongsi. Ramainya orang. Itu tak apalah, kami main awal lah tu. Sempat juga ambil gambar kat sana. Hari ni kalau pergi memang penuh dengan orang.
7 minggu. Kami main tu sebelum puasa. Sehari sebelum puasa. Okey lagi. Satu orang kerja. Hari ni penuh. Okay, dah pun sampai di JT.